terletak pada jiwa. Terletak pada jiwa. Allah sebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat nanti tak ada benda lagi yang menyelamatkan kamu. Hari yang sangat gawat pada hari itu, tidak ada benda yang boleh menyelamatkan kita, kata Allah, hanya satu saja, jiwa kamu, hati kamu yang sejahtera. Jadi sebab tu Masya Allah, rupanya menjadikan jiwa yang sejahtera adalah satu perkara yang mesti ada. Cuma kita dah tahu bahawa rupanya Allah beri jalan kepada kita untuk jiwa yang sejahtera. Maka jalan yang Allah bagi pada kita tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quranul Karim. Sekiranya kita tidak tahu bagaimana kita nak memberikan kesejahteraan pada hati, maka hati kita akan sakit. Apakah ciri-ciri hati yang sakit? Semua yang saya katakan. Pertama, hati yang sakit, hati yang tidak tenang. Hati yang tidak tenang. Kemudian hati yang jiwa yang tidak hidup adalah dia tidak tahu apa yang patut dibuat dan apa yang patut diutamakan. Apa patut saya buat, apa yang patut saya utamakan, itu adalah berpunca daripada jiwa yang tidak hidup. Kadang-kadang kita duduk dalam majlis ni tuan-tuan, kita pun tak tahu kenapa aku duduk dalam majlis ini. Orang yang jiwanya tenang, dia tahu kenapa dia duduk dalam majlis ini, dan dia tahu memprioritaskan apa tindakan yang patut aku buat, apa agenda yang patut aku buat ketika aku tahu. Tuan-tuan, kita semua dalam majlis ni apa yang kita mahu ya? Saya sedang tanya. Dah macam tanya kan? Sebab saya cuba macam jadi perbincangan tuan-tuan. Sebab ilmu hanya hidup bila kita bincangkan. Saya tidak ada corner mic ya. Saya boleh berjalan sedikit. Saya kena terikat di sini saja kan? Pihak penganjur ada kalau mic, cordless mic, mungkin boleh saya jalan sedikit. Kalau ada, alhamdulillah. Baik. On the way. Apa soalan saya tadi tuan-tuan? Mike, itu bukan soalan saya, Pak. Soalan tadi Pak yang saya tanya tadi. Bismillah. Baik. Bolehkah saya jalan? Bolehkah? Baik. Nanti saya turun boleh kan? Bukan senang bahawa jumpa orang Sabah. Orang Sabah ni saya tak tahu lah, dia punya wajah dia kan, dia macam lain Pak. Dia macam baik saja. Dia lain kan muka ini kan? Apa ya? Memang Pak. Baik, semua yang lihat, untuk apa kita datang dalam majlis? Orang yang jiwanya hidup tuan-tuan, orang yang jiwanya hidup, dia tahu apa patut aku buat. Hatta masuk dalam majlis ni dia tahu Pak. Sekiranya dia tak tahu, dia duduk, tetapi dia tak tahu, macam itulah dia duduk di atas muka bumi, dia duduk di pejabat, dia duduk di sekolah, dia tak tahu apa yang patut aku buat. Itu ciri jiwa yang tidak hidup. Jadi tuan-tuan, baik kita bincang sama-sama. Saya nak merasakan bahawa Sabah adalah keluarga saya. Maka sebab itu semua yang dikasih sekalian, jom kita bincang. Setiap orang yang ada dalam majlis ini, anak-anak muda yang hebat di atas sana, Masya Allah, generasi penerus kita, orang-orang yang matang dan yang berilmu di hadapan saya, ibu-ibu yang Masya Allah kental jiwa semangatnya seperti Asma binti Abi Bakrin, dan juga serikadi-serikadi kita, insya Allah. Untuk apa kita datang kat sini semua yang saya kasih sekalian? Untuk apa? Belajar menimba ilmu. Macam dengar untuk berbuka puasa. Tuan, itu nanti petang, belum sekarang. Memang dalam jadual memang ada JAIS, pihak JAIS anjurkan, JAKIM anjurkan, tapi bukan sekarang tuan-tuan. Untuk apa kita datang? Saya tanya yang di atas itu, yang bersemangat nampak Masya Allah.
Untuk apa kita datang? Baik, Masya Allah. Ini contoh jiwa yang hidup. Bagi tepukan sikit, Masya Allah. Yang sana mesti marah kan? Baik, mereka jawab dengan tepat sekali, Masya Allah. Saya nak tanya yang sana, untuk apa kita datang ke sini? Hah? Hah? Ingat mati? Masya Allah. Ini tazkirah untuk saya baik itu ya. Untuk apa? Oh, Masya Allah, lagi dalam bang. Bagi tepukan bang, jangan lagi dalam, Masya Allah. Di sana kata nak tuntut ilmu, di sini kata nak sucikan hati. Baik, mungkin di belakang, muslimah di belakang saya, dekat dengan spotlight, saya mula confused. Adakah cahaya daripada spotlight ataupun daripada cahaya muslimah? Sebab cerah sekali bang. Betul tak? Cahaya apa itu? Cahaya apa? Muslimah kan spotlight? Oh, spotlight. Nasib baik, Masya Allah. Kalau saya ingat, wow, bercahaya sungguh apa di sini bang. Baik. Untuk apa kita datang? Semua sekali. Untuk apa kita datang? Baik, jawapannya hampir sama. Maknanya jiwa kita hidup. Kalau kita datang, kita tak tahu untuk apa. Dan sebab itu bila tuan-tuan kata, saya datang adalah untuk ilmu, saya datang untuk sucikan jiwa. Semua yang dikasih lain, Nabi telah sebut mereka yang datang dalam majlis ilmu sebagai titik. Sebagai apa itu? Tuan-tuan, memanglah kita puasa kan? Seorang kata kami sejak berpuasa nak cakap lagi sudah. Nak sakap lagi. Kami jaga saja mulut kami ini. Nak mau sakap, kamu tanya pun nak mau jawab. Tuan-tuan, itu sakap yang lara. Tapi kalau cakap yang memang membangunkan jiwa, membangunkan ilmu, memang disuruh. Bahkan kata Nabi, sedekah. Setiap yang bagi jawapan di atas tadi dapat pahala sedekah. Yang duduk diam saja, tidak dapat pahala sedekah. Baik tuan-tuan, kita ini dianggap oleh Nabi sekarang sebagai apa? Bagi dia jawapan, dapat pahala sedekah insyaAllah. Apa dia? Ya? Masya Allah. Hajah-hajah kita kata, kita semua adalah penghuni syurga. Masya Allah. Ya, tersantuh bahan ni bayi ni kan. Itu macam terlampau tinggi bang. Zoramli dah sampai bang itu. Kalau macam menentukan syurga tu tak sudah tu bang itu kan. Okey, please tuan-tuan, Nabi sebut kita ni ada satu istilah untuk kita tuan-tuan. Bila tuan-tuan datang dan duduk dalam sebuah majlis ilmu, sebab Nabi kata wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumul wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi SAW tentang kelebihan-kelebihan sehingga malaikat duduk dengan kita. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekali lagi tuan-tuan, kita sedang cari apa kita ini pada pandangan Nabi. Tatkala tuan-tuan katakan tadi, saya datang untuk menuntut ilmu, saya datang untuk menyucikan jiwa. Nabi kata kamu adalah seorang titik. Tolong saya tuan-tuan, kalau boleh tidak dapat jawapan ini tuan-tuan, jiwa kita tidak bersedia untuk ilmu, apatah lagi untuk Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, oh tetamu Allah, turun sikit kan? Tadi syurga bayar, turun sikit bang tetamu Allah. Tapi masih tinggi bang, Zuramli tak capai lagi bang itu. Tuan-tuan tolong tuan-tuan tak sedar apa yang Nabi sedang bagi pada tuan-tuan. Ini kamu dengan sebab kamu datang menuntut ilmu. Sikit lagi tuan-tuan, sikit lagi. Ya? Taman? Ya baik itu. Ini memang taman syurga. Tapi orangnya bang, orangnya sekarang apa itu? Saya dah dengar jawapan tadi. Masya Allah apa dia? Macam tiada balik. Tadi macam sudah dengar, tapi hilang balik. Macam angin-angin sepoi-sepoi bahasa apa itu? Apa tuan-tuan?
Kuat sikit. Masya Allah. Tuan-tuan memang suka macam tu kan kalau bincang kan. Pergi sana dulu, pergi sini dulu, barulah kemudian bagi jawapan yang betul kan. Susah baik kalau macam ni. Penat bapak ceramah kan? Cuba saya tanya terus dapat jawab ni saja, tanya saja kan, jawab sini tapi sudah tahu jawapan kan. Betul apa yang dijawab oleh tuan-tuan. Apa dia? Kita adalah seorang mujahid. Nak perasan kan? Orang yang datang ke majlis ilmu, kata Nabi, adalah dia adalah seorang mujahid daripada sekarang bermula sampai di balik rumah. Maknanya darjat yang paling tinggi seorang mujahid. Sebab tu mujahid ni tuan-tuan, cara duduk dia berbeza. Sebab dia seorang pejuang. Kalau orang yang kalah lain tuan-tuan, duduk dia kadang-kadang menggelonsor, kadang-kadang macam dia punya apa ni, tulang belakang dia ada spolio, macam bengkok saja begitu kan. Tetapi mujahid, Masya Allah, macam tuan-tuan sekarang. Tengok, cuba tuan-tuan tengok orang sebelah. Wow, ini mujahid betul baik. Ini mujahidah baik tu kan. Betul baik tu. Kan? Kamera kasih tunjuk, tengok mujahid. Tolong saya kamera, tunjuk mana itu cara mujahid dulu. Bagi tepuk, bagi tepukan gemuruh untuk tuan-tuan sebagai mujahid. Baik. Mujahid, mana ada kalau perang tiba-tiba macam terpinga-pinga, buat apa ini bang? Kan? Kena pancung bang. Sebab tu Masya Allah kita bersedia. Baik tuan-tuan, kalau kita mujahid, siapa yang kita mau lawan? Kalau kita memang kita mujahid, siapa yang kita mau lawan? Siapa itu kalau berperang di depan? Marilah kita berperang, tengok gumpal masing-masing. Kenapa itu? Lawan nafsu bah. Ayo kita berperang, tengok-tengok mujahid kita berguling-gulingan bah itu. Kenapa ini? Ampai-ampai saja bah itu. Kenapa begini? Oh, melawan hawa nafsu bah ini. Baik, ada lagi tuan-tuan, memang nafsu itu betul, memang betul. Tapi ada satu yang memang jelas kita kena lawan sekarang. Apa dia tuan-tuan? Siapa? Tengok ya, syaitan yang tak ada kena-mengena. Kenapa aku bah? Dia kata, kenapa aku bah? Aku tak ada kena-mengena bah ini. Syaitan juga kena tuan-tuan kan. Baik, betul tuan-tuan. Yang kita lawan, yang saya sedang lawan, yang sebab itulah kita lawan, sebab ramai manusia tidak boleh lawan. Sebab itu dia kalah sebelum dia datang. Bukan tak nak datang, tetapi kalah dengan musuh yang sangat besar. Yang namanya adalah dua musuh. Yang pertama namanya adalah jahil. Jahil adalah raksasa yang sangat besar, yang bila manusia lawan, banyak manusia kalah. Sebab tu manusia banyak daripada mereka tenggelam dalam kejahilan kerana dikalahkan. Tetapi kita alhamdulillah, sebab itulah saya ingat kata Syekh Khalilul Farahidi, dia kata apa dia? Dia kata ar-rijalu arba'atun rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika 'alimun fattabi'uhu wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika na'imun fa'ayqiduhu wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'arshiduhu wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farfuduhu. Syekh Khalil kata manusia ketika dia berhadapan dengan ilmu dan jahil terbagi pada 4 jenis. Yang pertama, seorang yang tahu dan dia tahu yang dia tahu itu orang alim, ikutlah. Kita ada ramai ustaz-ustaz, ulama-ulama kita di Muiz, di Jahis, ya, di Jakir, Masya Allah, kita ikutlah mereka. Kita ada mufti kita, alhamdulillah, ikutlah mereka. Yang kedua adalah orang yang tahu tapi tak tahu dia tahu. Ini disebut orang tidur. Kejutkan dia. Ramai yang kita ni datang belajar tetapi tak tahu yang kita tahu. Akhirnya masyarakat rosak, dibiarkan saja. Dia hanya dengar macam cerita si Lucai dengan terjun dengan lagu-lagunya. Biarkan si Lucai terjun dengan lagu-lagunya. Biarkan ada anak-anak muda yang kita tenggelam dalam merempit. Biarkan ada anak-anak muda harapan bangsa kita tenggelam dengan dadah. Biarkan ada anak-anak muda kita yang lemas dalam pergaulan yang tidak ada batas. Biarkan. Ini ada kelompok yang kedua tadi, kejutkan. Ramai ini Masya Allah yang kita kejutkan. Yang ketiga adalah orang tak tahu
tapi dia tahu dia tak tahu. Nasib baik kan? Dia tak tahu, tetapi dia tahu dia tak tahu. Inilah sebenar orang yang datang nak belajar, maka ajarlah dia. Dan yang ketiga, yang keempat tuan-tuan, nak mau saya terjemah sudah itu? Nak syok. Orang tak tahu tapi tak tahu yang dia tak tahu. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali adalah jahil yang sebenar-benar jahil. Jadi suatu tuan-tuan, kita semua sedang lawan apa sekarang? Jahil. Dan kita nak supaya ya Allah tolonglah ya Allah, kami nak lawan kejahilan pada hari ini. Jahil kami tentang jiwa kami. Kami jahil tentang rupanya ada ubat yang kau turunkan kepada kami. Maka sebab itu Masya Allah, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, ada satu lagi yang kita kena lawan, ialah lalai. Tahu sudah apa? Tahu sudah apa? Tetapi lalai. Maka majlis ilmulah, mujahidlah yang akan melawan, insya Allah. Semua yang saya kasih lihat, jiwa-jiwa kita perlu dibangunkan dengan sebaik-baik yang mungkin. Kenapa? Sebab tidak lain dan tidak bukan jiwa yang baik ini sajalah yang akan sebenarnya senang melakukan kebaikan. Negeri kita, daerah kita, sekolah kita, pejabat kita, organisasi kita nakkan orang-orang baik yang dapat melaksanakan kebaikan di atas muka bumi. Cuma tuan-tuan, benda baik seperti zaman para sahabat. Saya tuan-tuan, jujur ya, dalam ramai para sahabat, saya rasa saya boleh lawan seorang sahabat Nabi tentang solat malam. Kalau solat malam, qiyamul-lail, saya rasa saya boleh lawan seorang sahabat Nabi. Nama dia adalah Sayyidina Uthman bin Al-Affan bin Abil As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab Al-Quraisy Umawi. Saya rasa saya boleh lawan Sayyidina Osman Al-Affan. Kenapa tuan-tuan? Saya boleh lawan Sayyidina Osman. Dan saya nak ajak rakan-rakan saya sempena istiqbal nuzul Al-Quran. Saya harap kita lawan Sayyidina Osman tentang semayang malam. Boleh tak tuan-tuan? Saya rasa saya boleh lawan. Dan saya nak ajak rakan-rakan saudara saya di Sabah untuk lawan Sayyidina Osman tentang semayang malamnya. Boleh insyaAllah? Masa tak boleh tuan-tuan Sayyidina Osman semayang malam 1 rakaat kadang-kadang? Boleh kan? Boleh tuan-tuan? Muslimah boleh kan? Dulu kan sekolah kita buat qiyamul-lail, semayang tasbih, semayang taubat, semayang tahajud, semayang macam-macam ada. Dia semayang 1 rakaat, boleh lawan tak tuan-tuan? Wahai mujahid, boleh tak? Boleh. Tak salah apa tuan-tuan? Benda baik, kata Allah, fastabiqul khairat. Lawan boleh. Semua yang dikasih sekalian, Sayyidina Osman, tuan-tuan baca dalam kitab Azkar Imam Nawawi, adalah Sayyidina Osman Al-Affan itu. Dia mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran dalam 1 rakaat semayang malam. Mana yang boleh tadi? Boleh pak ya? Saya ulang sekali lagi, takut salah dengar pak. Sayyidina Osman Al-Affan khataman 30 juzuk Al-Quran dalam 1 rakaat semayang malamnya. Daripada mula Fatihah, di mula Baqarah sampai An-Nas, barulah dia rukuk. Sayyidina Osman Al-Affan. Tuan-tuan, kenapa dia boleh buat? Jom kita tanya, kenapa dia boleh buat? Sebab jiwanya bersih. Sebab jiwanya bersih. Sebab jiwanya sejahtera. Tetapi kenapa kita bila benda baik kita rasa rimas, bila benda baik kita rasa tak seronok? Sebab bukannya benda tersebut, tetapi sebab jiwa kita. Saya nak cuba buat ujian sedikit. Mohon izin saya turun, saya nak jumpa, nak pilih seorang ya. Just nak membetulkan perbincangan saya. Boleh ke? Betul? Boleh. Nanti kan daripada sana ke sini kan, ni melampau sudah, ini sudah turun bawah kan. Nanti ujung-ujung saya turun seorang-seorang balik hotel bah. Baik. Saya nak tanya ya. Poin saya tuan-tuan, kenapa kita tak seperti para sahabat? Kenapa kita apabila kita melakukan kebaikan tak best bah? Sayyidina Osman sanggup khatam 30 juzuk Al-Quran. Tuan-tuan cuba bayang kalau kita semayang belakang imam tarawih kan, tiba-tiba Masya Allah perasan-perasan Ustaz Wahyu rupanya dia baca 2 juzuk tuan-tuan.
Makmum jadi apa tuan-tuan kat belakang? Menggeliat batu, Masya Allah. Ujung-ujung dia doa, ya Allah bagi hidayah pada ustaz. Sat-sat sudah itu. Tuan-tuan, kenapa kita tak lazat? Jom saya cuba tanya sebagai contoh. Saya nak tanya mujahid kita yang student aku ya, yang alim-alim depan ni dah berani bah saya tengok mereka, Masya Allah, dah tercapai saya bagi ini, Masya Allah. Saya nak tanya Syauqi lah. Syauqi kan? Sudah. Daripada atas sudah sampai. Ini Syauqi kan? Syauqi kan? Betul pak? Syauqi. Syauqi. Yes. Ini suara apa ini? Masya Allah. Tuan-tuan, saya tanya ya. Masya Allah. Syauqi, simple. Syauqi suka makan apa? Tengok kan, Muslimah marah sudah. Makruh itu kalau cakap-cakap pakai pasal makan masa puasa itu. Contoh saja bah, bukan nak cerita pasal makan bah. Baik Syauqi suka makan paling best, bagi tahu. InsyaAllah Ustaz belanja nanti. Sebut saja bah. Lamb shank, tomahawk, steak. Apa yang betul-betul Syauqi paling suka pak? Saya suka makan burger. Mudah apa itu ya? Low maintenance baik ni, mudah baik ni kan? Kalau lah tiba-tiba dia kata saya suka tomahawk, itu memang high maintenance kan? Susah mau jaga ini. Burger saja kan? Burger apa? Burger ayam. Ustaz boleh dapatkan Ustaz? Berbuka ni Ustaz, tolong lah. Ustaz ambil nama Syauqi duduk nanti dia hantar insyaAllah ya. Kita akan dapat hantar. Berapa biasanya? Kawan sebelah langsung dah ada harapan. Kawan sebelah berdoa apa? Biarlah tiga apa? Satu saja apa? Baik, tuan-tuan, nampak tak tuan-tuan? Kenapa kita benda baik tak suka? Bahkan kadang-kadang kita duduk dalam majlis yang Nabi kata taman syurga, tak suka apa? Kadang-kadang kita nak melakukan ketaatan, tak suka apa? Kenapa tak suka? Sekarang kita cuba tengok, tanya Syauqi. Wahai Syauqi. Sebab tuan-tuan Syauqi ni maknanya tatkala rindu kita telah mula bergetar, maka kalimat yang dikatakan adalah Syauq. So Syauqi. Ada satu hari tuan-tuan Syauqi demam. Pernah kat demam? Pernah. Katalah Syauqi demam tuan-tuan. Demam ya agak tuan-tuan tolong doakan Syauqi sihat tuan-tuan. InsyaAllah. Semoga Syauqi menjadi anak yang baik. Amin tuan-tuan. Semoga Syauqi berjaya dalam cemerlang dalam form apa ni? Lupa sudah form berapa pak? Asal burger saja lupa sudah form berapa ini. Payah apa ini ya? Form 4 Masya Allah tahun depan ada SPM kan? Syauqi berjaya ya Allah dengan cemerlang wahai Allah. Di belakangnya student nak mau doa kan? Ya saja dapat tuan-tuan. Ketika kita doakan kawan kita, malaikat doakan kita, cemerlang juga Masya Allah ya. Jangan nak doa orang lain. Baik, Syauqi demam dah. Sekarang contoh Syauqi demam kan? Demam yang sangat pak. Demam sangat-sangat. Baik, kemudian Ustaz datang bawa burger daripada burger ayam. Ya, Ramli Burger, low maintenance. Ramli Burger tuan-tuan. Sekarang ni Syauqi tengah demam, perlu baik ni pak. Puasa pun belum tentu baik ni kan. Baik, sekarang ni Syauqi dia makan, bila dia makan ketika demam, burger yang dia rasa sedap tersebut, Syauqi rasa apa sekarang? Kurang sikit. Kasih jelas pak. Cakap kasih jelas. Kita demam, mulut kita pahit kan. Baik, sekarang mulut kita pahit, burger yang paling sedap katanya Ramli Burger sebab low maintenance. Saya ingat burger daripada hotel mana Ustaz nak bawa tadi kan? Rupanya okey lah. Okey, apa rasa sekarang? Sedap. Tawa. Faham dulu ni. Contoh nak faham semua ya. Baik tuan, Syauqi ni bang, nak syok pengalaman macam ni. Bila kita demam, burger jadi apa? Jadi indah sedap. Bagi kuat sikit. Tadi sudah berlatih di luar sana kan. Buat rehearsal dan lampu jadi lain sudah baik ni. Susah kalau begini kan. Tadi kita berlatih di bilik imam lagi baik tu kan. Kau cakap tidak sedap, kau cakap tidak sedap. Sekarang dia cakap sedap sudah sebab dia betul-betul dapat burger tadi. Baik, saya nak tanya tuan
tuan-tuan, ini jawapan penting tuan-tuan. Ini yang kenapa kita rasa, kenapa saya tak boleh baca Quran macam para sahabat. Kenapa saya tak boleh buat taat macam para sahabat. Kenapa? Sebab kita tanya Syauqi, ketika dia suka satu benda, tetapi kalau dia demam, apa rasa burger? Dah sedap. Senang kan? Daripada awal lebih, taklah susah. Di atas saja sudah bertanya sudah kan? Baik, bagi tepukan pada Syauqi tuan-tuan. Sebab itu semua yang saya kasih sekalian, kenapa buat baik tidak sedap? Sebab kita sedang demam. Sebab jiwa kita sedang demam. Sebab itulah Allah kata dalam Al-Quran bahawa Quran itu turun pertama sekali adalah rawat demam itu syifaun. Baru Allah kata rahmatun. Allah tak kata rahmatun, tetapi Allah kata syifaun. Allah kena rawat dulu. Quran ini rawat hati-hati kita semua. Allah jadikan Al-Quran adalah ubat terbaik untuk rawat hati-hati kita. Maka diturunkan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Baik, sebab itu semua yang dikasih. Jom kita baca satu doa boleh tak lagi? Kenapa tak terlampau kuat? Mana ustaz yang baca doa tadi? Ustaz yang baca doa tadi mana? Oh, baca doa balik sudah kan? Tapi dah apa-apa, ustaz dah selesai sudah bawa urusan ya. Yang penting jangan pengurusi balik. Dalam pengurusi balik tuan-tuan, sampai petang pakai ini kan? Baik, tuan-tuan, sebab saya takut ada di kalangan kita yang bukan nak membaca doa lagi. Kan tadi sudah baca di atas tu, itu tak makbul kan? Okay? Jadi sebab tu tuan-tuan tak berapa nak jawab kan? Tapi boleh bang, saya dah minta izin dengan ustaz tadi. Boleh banyak kali bacakan. Jom kita baca doa ni sama-sama tuan-tuan. Jom. Saya naik tempat buat baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Masya Allah. La yasuqu al-khaira illa Allah. Bismillahi Masya Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi Masya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik tuan-tuan, cuma sebab kalau menurut Ibnu Adi daripada Ibnu Abbas, doa ini adalah tujuan untuk menjaga kita daripada sebarang bala, bencana, malapetaka, kemalangan, kebakaran, kecurian. Maka dalam menurut riwayat tersebut dikatakan kita kena baca 3 kali. Bolehkah kalau kita baca 3 kali sama-sama sebagai penjagaan kita ya, sebab menjelang-jelang raya ni kita nak, ya Allah nanti kami dapat terjaga, terpelihara dengan sebaik mungkin insya-Allah. Jom kita baca lagi 2 tuan-tuan. Kita ambil keberkatan malaikat tadi. Ustaz kita Tuan Haji kata bahawa kita ni taman syurga, malaikat datang aminkan doa kita. Baik, Syauqi baca dah. Syauqi tengok tak angkat tangan pun, Masya Allah, kata doa. Syauqi anda buat dah peduli saja tu. Syauqi. Bismillahi Masya Allah. La yasuqu al-khaira illa Allah. Bismillahi Masya Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi Masya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi Masya Allah. La hawla wa la quwwata
illa billah. Last tuan-tuan kita baca betul-betul, ya Allah mintalah sebab ada di sini ada yang memandu kenderaan, ada yang naik motor, kadang-kadang kita berselisih dengan truk yang sangat besar, lori yang sangat besar, 4x4 yang sangat laju. Kita minta ya Allah, jagalah ya Allah. Kita minta rumah kita ya Allah, lindunglah ya Allah, lindunglah ya Allah daripada mata-mata dan hasrat-hasrat mereka-mereka yang jahat untuk masuk mengambil harta-harta yang Allah pinjamkan kepada kita. Bismillahi Masya Allah La yasuqu al khaira illa Allah. Bismillahi Masya Allah Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah.